Hai guys, selamat petang. Hari ni Abang Eric nak introduce satu motor yang comel. Okay, dia company nama dia Moda. So, model dia Mocha. Bukan coffee tau. Nama dia betul Mocha. So, model Mocha ni dia macam Vespa lah, tapi dia bukan dari company Vespa lah. So, dia lumayan comel. Kalau duduk untuk tempat kampung-kampung ke atau taman boleh lah. So lagi pun meter dia ni ya sistem teknologi elektrik punya. Okey, nampak tak? Pokoknya setiap baru boleh lagi. So Abang Eric cuba testkan. So sekarang bunyi dia macam ni, okey? Duduk baru rasa kurang lah. Bising tak? I think sederhana lah, dapat. Lagi pun so untuk button-button dia tak rumit lah. Dia tak rumit sangat. Simple je. Untuk lampu depan dia LED, lepas tu nampak dah double sinar dia kan comel. Dalam belakang dia pun sama lah, double sinar dia, nampak tak? Lagi pun untuk CVT dia ada V-bed drive lah, V-bed drive. So pun banyak tahan dia. CVT V-bed drive, okay? Lepas tu untuk yang ketahuan saya, berat yang dia boleh tahan cuma 100 kg sahaja untuk judo lah, okay? 100 kg sahaja. Kalau untuk model Mocha ni nak judo santai-santai dekat kampung ke, nak pergi tempat-tempat taman, memang sesuai lah. Kalau ada awet-awet boleh sekali bawa judo workshop. Untuk Mocha ni dia ada dua color. Dia ada hijau dengan orange. Tapi actually Abang Eric hari tu ada datang orange dengan green color. Tapi itu warna orange sudah jual, tinggal hijau. So akan datang dia pun ada lagi satu color warna hitam. Tapi I tak tahu bila akan dapat store warna hitam lah. So abang beritahu harga sekarang ya 3988. 3988 sahaja, okey. Kalau nak buat order atau nak buat pertanyaan atau nak tahu lebih lanjut, boleh cari Abang Eric. So Abang Eric akan sentiasa kalau ada apa motor yang baru atau yang model yang terkini, abang akan update untuk korang, okey. Bye.